yakinlah bahawa masa depan Pahang terutama dalam bidang pendidikan semakin kukuh. Dan kejayaan Maktafiz Negeri Pahang dan Maktafiz Turah Negeri Pahang ini adalah kejayaan kita bersama. Terima kasih sangat Kerajaan Negeri Pahang sebab peruntukkan wang yang banyak untuk pendidikan kami daripada kami nak start belajar sampai habis belajar, dan untuk yang cemerlang pun ada juga habuan lebih. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri. Setinggi-tinggi penghargaan kepada Menteri Besar Pahang dan juga CEO Besar Pahang iaitu Datuk Mahmud sendiri. Semoga mereka meneruskan bantuan mereka kepada anak-anak Pahang agar anak-anak Pahang dapat berjaya lebih lagi pada masa akan datang, insya-Allah. Dan saya juga ucapkan syabas tahniah kerana kita berjaya mendapat kedua terbaik di peringkat Kementerian Negeri yang pertama, dan sebagai penghargaan Kerajaan Negeri menyumbang RM1 setiap pelajaran cemerlang dari Pahang tambah RM500, dan bagi pihak kerajaan kita buat yang terbaik, kita menjadikan kemudahan yang terbaik, tetapi selebih itu ibu bapa dan anak-anak yang mainkan peranan.